guys, welcome back to my channel again guys. So hari ni kita akan bermain Dandy World dan kita akan bermain sebagai Blood. Sebenarnya kita dah beli Yatta, cuma lupa nak bagi kabar ya. Lupa nak bagi tahu yang kita dah beli Yatta. Okay. So sekarang ni kita tengah tunggu player dan nanti kita akan sambut. Ya Allah, kosong terus guys. Okey lah, tak apalah. Jom. Kita akan sambung kejap lagi ya. Okey. Ngapain buka itu, cok? Dah. Benar. Aduh, settingannya salah guys. Sorry guys. Terpaksa record ulang dan sorry guys. Nanti kita buat hantar sambungan guys. Tapi saya tersalah tekan. Alamak. Dah banyak sangat orang buat dah ni. Mesin, kita perlukan mesin guys. Okey. Kita ambil ni. Alamak, mesin takkan semua orang dah ambil. Nak juga mesin. Okay guys. Oh, dia ada cakap hi. Okay guys. Terpaksa lah. Nanti mah hantar sambungan yang tu lah. Alamak. Sini. Tak takut saya. Gak takut aku. Kejar saya sini. Ayo, masuk. Okay, masuk. Okay, nanti kita akan membuat edit dan hello. Get there, woi. Masuk, woi. Masuk group. Okay, mantap. Lah. Seorang lagi mana? Tarik group. Hampir aja dia mati dalam keadaan macam tu. For a content, okay. Ini bukan content, tak apa. Dia macam normal kan. Cuma kita buat content guys. Okay guys, nanti saya hantar sambungan ni lagi. Buka dah pintu. Okay, let's go guys. Kita cari mesin. Let's go guys. Alamak. Sorry guys. Saya memang agak buta sikit. Saya memang agak pikun. Jadi mohon maaf lah ya kalau boleh terkena. Tak apa guys, saya agak pro sikit guys. Saya pro juga main 1 bintang. Jadi tak apa, tenang. Saya takkan buat silap. Kalau saya hilang fokus, saya bolehlah salah. Tapi kalau saya fokus memang tak salah lah. Oh, nampaknya saya boleh pakai serimpu lah ni guys. Nampaknya saya boleh pakai serimpu guys. Sebab saya dah pro pakai 1 bintang. Oh. Lupa. Kenapalah Iman tadi pergi lalu je depan mata si tu. Takutnya. Ada fin guys. Ready or not, become again. Alamak. Kau nak sangat kan? Makan. Makan benda tu. Makan. Nak makan orang kan? Tu makan melon. Dah, saya kena gigit. Gup lagi. Ready or not, become again. Oh, cepat lah. Okay, flutter. Okay, let's go. Running. Kita lari. Sebenarnya saya pakai trinket luar guys. Tapi sebab trinket ni bagus sebab khusus untuk lari. Jadi saya tak pakai. Okay. Memang kena damage. Pertolongan. Mantap. Aku perlukan nyawa.
perlukan nyawa. Okay guys. So bateri kita ada 17 guys. Bateri kita 17. Tak apalah, nantilah kita tengok macam mana. Nanti Aiman edit. Edit tu memang agak lama. Nak upload pun lama juga lah. Sebab yelah, nak kena edit betul-betul guys. Nak kena edit tepat. Kena edit tepat lah, apalah. Tak boleh yang tak tepat-tepat nanti. Tak ramai orang like guys. I'm pun subscriber. Ingat dah 2000. 20 punya. Sorry. ada cakap je pro. Tapi memang hilang fokus. Okay, boleh. Ini adalah sambungan part 2. Saya lupa. Sepatutnya part 2 ni saya pakai Yata guys. Benda ni kacau lah guys. Notification ni. Sepatutnya saya pakai Yata guys. Cuma masalahnya saya lupa nak bagi tahu. Kalau saya lupa nak buat. Sebab yelah guys. Sebab saya pun dah suara garau sikit. Okay, ambil. Wah, gula-gula kecepatan. Saya suka. Alah, asyik-asyik koni. Koni. Kalau nyanyi kan konnichiwa. Konnichiwa. Sayonara. Kontol. Alamak, tercakap pula. Sorry guys, saya toxic. Kalau saya toxic, mohon maaf guys. Sorry guys, saya tertoxic guys. Saya lupa saya tengah record. Aduh. Benda ni tim kita ni. Jom kita tengok. Ya Allah, Exxon. Sorokkan diri kenapa? Gup, semangat. Saya suka dengan karakter Blood sebab dia ada skill macam menyamar. Dan nanti okay, let's go. Hi floater. Kau buat apa tu? Ya Allah, siapa yang kena gigit? Ya Allah. Oi, cepat sini. Masuk. Lagi seorang mana? Dah masuk lah, bangkit. Ada tertoxic lagi kan? Sorry guys. No, goop. Okay. Jangan beli guys. Dia macam tak beli ya. Content is twisted. Oh, mereka kirain mau nge-spawn si Dandy. Kalau nge-spawn si Dandy, ya udah gue nge-distract. Aduh, ini nih yang susah ini. Yang gue jarang ambil. Gue jarang buat guys. Oke, kita mau mengambil mesin. Oh my god. Float. Ya ampun, lu main langgar aja. Memang. Mamam lo. Kena tipu hela dia. Nih guys, kalau kita buat salah kan. Kalau terus tengah lihat kita tinggal tekan ni, nanti dia target lain. Cuma awas aja guys. Cakap bahasa Indo lagi. Memang tak guna betul lah. Kalau tekan skill ni memang efektif betul. Memang berguna jugalah kalau pakai block ni. Walaupun skill check di satu. Siapa player dan dia boleh komen dekat YouTube. Nanti Aiman boleh follow icon Roblox Aiman. Atau tak nak add name pun boleh. Sebab friends tak penuh lagi Aiman. Sebab Aiman pun kadang-kadang Aiman pun hari-hari juga ni main Dandy World ni. Sebab yelah waktu tu sepupu Aiman lah. Dia macam bagi penerangan tentang lah, tak apalah. Dek. Kita tipu hell lah guys. Okay, kita ambil permen
Oh, ada ni gula-gula stamina, mantap. Floater, buat elok-elok lah. Cepat sikit. Cepat. Dia bukan trinket apa. Oh. Ni kerja dia tendang messenger. Itulah tak tangan kan. Siapa mati dah. Siapa mati? Kalau group mati, tak apa, kita respect. Kalau group mati, no. Tapi kalau orang lain mati, memang saya tak agak respect sangat. No, my group. Masuklah Exxon. Kan betul, no group, guys. Baik. Ni je tengah. 40 tapers. No, yang menang tapers. Yang menang taper. Aiman dah tadi nyawa 3 lagi. Wah, Connie ni. Nyawa 1 je. Tak boleh kan nyawa banyak. Coba mesin. Okey, mesin ni. Okay guys, yang video ni juga Aiman tak upload dekat TikTok. Tapi Aiman akan usaha buat dekat TikTok. Aiman akan cuba upload video ni dekat TikTok. Janganlah bangkitlah weh. Ambil lah sharimpu ni, habis aku kena damage. Memang. Ambil kau, makan kau. Lah, dia tak patah balik. Lui, distract. Kenapa aku juga. Aku tak nak distract. Blok ni tak bagus ke kalau skill check dia. Tapi kena beli satu trinket ni lah. Dia macam pakai topi. Dia macam topi hijau. Tapi dia potensi untuk menambahkan kita punya bar. Jadinya Aiman tak banyak lah salah. Gitu. Pusing sampai mati. Tu Aiman punya. Berlelek. Mantap Aiman. Aiman dah ada 3 combo. Combo blood. Yang floater ni pun otaknya tak ada. Memang. Floater die. Floater tak die. Oh, Connie ada satu Connie tu. Dia nyawa 1. Okey, ni bagian-bagian ni semua mesej terakhir. Dah lama kita tak main ML tapi tolonglah. Aiman tak nak record ML. Langsung Cuba waktu tu sekali lah record ML tapi lama-lama macam bosan record ML. Recording ML. Sebab ML tu Aiman untuk hiburkan diri saja. Untuk Roblox bersama hiburkan diri cuma bolehlah juga dikatakan sedikit-sedikit untuk record. Lari luwe. Jangan pernah berhenti. Oi, kau ni. Masuklah kau ni. Nak mangi ke? Masuklah. Nak mangi ke? Nak mangi ke? Masuklah. Dia ni bayi betul lah. Bapak busuk. Okey, 3 mastery untuk ni dah berhasil. Cuma tinggal ni je. Dengan ni.
Use item. Aiman rasa susah sikit. Cuma kita bismillah lah. Sebab dia suruh guna 100. Nanti lepas kita dapat skill vantage dia. Lah nge-lag guys. Tu guys nge-lag. Memang nyawa jadi satu. Nani? Astro Araraki Mochi. Astro. Nani? Astro? Konnichiwa. Astro guys. Baru nak penelitian Astro. Mampus. Tak. Dia tak target aku. Alamak. Weh. Mama. Takutnya. Aku nak research. Aiman nak research. Research Astro. Aiman dah nak boleh beli. Quest dengan bersiap dah semua. Astro. Mary. Aduh, yelah Aiman add dia. Macam dia bertuah guys. Dia bertuah dapat bermain dengan Aiman kerana Aiman ni adalah YouTuber. Lah siapa jumpa Aiman? Boxton lagi. Boxton please jangan jumpa saya. Wah, Astro, saya fans dengan awak. Jom selfie. Selfie kepada bapak kau. Toxic lagi. Astro guys, kita jumpa. Pertama kali bukan pertama kali. Dah banyak kali jumpa Astro. Banyak kali juga. Ambil kau. Makan tu. Makan. Memang sedap. Sedap makan belon. Belon je tu. Bukan apa-apa. Astro ni bahayalah. Wow. Boxton. Biasanya lah dia memang macam tu guys. Aiman, sebab tu lah Aiman tak suka kalau Twisted Boston. Menyebalkan. Boxton jangan masuk sini. Dia dah tak ada laluan. Ni kalau Astro masuk ni memang tak ada laluan aku. Oh ni aku last. Ni mungkin dia guna bahan kedai RM2 kot. Dia buat muka dia sendiri. Sebab dia kena bayar 10 tapers. Allah. Mati dengan siapa unbox tu ni? Bagus. Tinggal kita bertiga je. Aduh, bateri tinggal 13. Tak apa guys. Boleh. Play. Okay, kalau macam ni kita boleh dapat medkit lah. Sebab ni dah nyawa 3. Kepatutnya Aiman lah. Tak apalah guys. Alamak guys. Okay lah guys. Sampai jumpa di next video. Bye.